Every day, in quiet moments and unseen sacrifices, we build our lives. Through early mornings and long days, through small dreams and silent resilience, as workers, as parents, and as children of this day. We carry not just responsibilities, but hopes for something better. Nelayan yang mempunyai cabaran kan berkurangan sekarang disebabkan terlalu banyak nelayan dan pemeliharaan ikan berkurangan. Umpamanya macam tukun-tukun berkurangan, korang diusahakan. Yang selain daripada itu, jadi korang tempat pembiakan ikan-ikan menyebabkan ikan terganggu lah apabila dia bertelur. Kadang-kadang boleh merosakkan telurnya. Kalau sekiranya ada tempat pembiakan dia ada tukun. Sebab apabila ada tukun, pukat tidak boleh himpit, tidak boleh dekat. Jadi bermakna ikan itu selamat. Sebenarnya banyak pihak persatuan pun ada bantu kita, pihak kerajaan pun ada. Umpamanya macam bekalan air kat sini. Lepas tu memasukkan bekalan tenaga elektrik untuk nelayan pakai. Jadi nampaklah buat jalan untuk kita mudah. Lepas itu pihak kerajaan banyak juga bantu. Ada juga badan-badan swasta yang turut membantu juga. Sebab di sini nelayan yang berdaftar, jadi dah tentulah kerajaan pun ambil tahu. Perubahan terlalu banyak. Kalau kita tahu di kampung saya sendiri, Kampung Permatang, sebelum naik daerah Manjung, kita ni cuma jalan kampung. Kalau kita boleh tengok jalan di Kampung Permatang sekarang, dah jadi seperti highway, tak putus-putus kereta. Maknanya, dan kerajaan juga ambil inisiatif menaik taraf jalan-jalan, melebarkan jalan. Dan saya rasa banyak lagi lah benda-benda yang kerajaan bagi dari masa ke semasa mengikut permintaan di sesuatu kawasan. Dengan adanya Lumik, definitely the economy setempat akan flourish lah. So having said that, it is actually peluang pekerjaan being offered to not just orang tempatan tetapi juga pekerja dari luar. Means from other states, they will migrate to Manjung. If they bring their own family, means population di Manjung akan bertambah. So dengan bertambahnya population di Manjung, ekonomi setempat akan jalan dengan lebih lancar. Semua dapat rezeki dari migration from other states lah. Yang paling penting dekat Perak sekarang ni adalah perancangan industri perlu rancak, perlu ada. So execution tu penting untuk sampai ke sana. Pertama, kena reduce gap lah antara pemahaman daripada peringkat dasar kerajaan sampai ke bawah. Selalunya kat bawah dasar ni nak yang berlain, yang bawah ni nak yang lain. Matchkan mereka. Carilah satu indikator ataupun satu bahasa yang kata lain, satu perkara yang mana kalau perkara ni dibuat dan dapat dimanfaatkan, orang bawah ni gembira, di sini pun akan gembira. Itu dasar ataupun idea baru tentang HTB. Bila HTB masuk, saya sendiri pun yang merupakan orang berasal daripada Sabah duduk di sini, saya merasai perubahan yang paling besar. Iaitu paling besar sekali adalah daripada aspek bandar yang bersifat khusus kepada aktiviti ekonomi baru dalam bidang automotif. Bila automotif itu wujud di sini secara melebar sekarang, of course perubahan paling besar, nama dan sosial di daerah Tanjung Malim itu berubah kepada satu bandar yang berfokus dan melihat kepada satu lonjakan ekonomi barulah. Daripada segi sosial, benda yang paling mustahak sekali, satu, kenaikan taraf hidup. Bukan kita melihat daripada segi sudut negatif, daripada segi kenaikan harga barang dan sebagainya. Tetapi kalau sebelum ini saya lihat banyak pekedai-pekedai kecil sahaja yang ada. Tetapi since otomotif baru masuk di sini, kedai makan makin banyak. Lepas tu banyak supermarket. Jadi ianya berimpact kepada saya secara positifnya. Saya dapat merasai perkembangan itu secara pesat dalam tempoh tidak sampai 6 tahun ni. Okay, jadi harapan saya untuk diri sendiri dan juga pelajar yang akan datang, saya harap dekat sini peluang pekerjaan yang melibatkan otomotif ni besar sebab kita boleh, orang kata tak perlulah pelajar atau saya sendiri pergi jauh untuk mencari peluang pekerjaan tu. Kalau dekat Perak ni sendiri dah ada peluang tu. Jadi itulah harapan saya. Bagi saya, perubahan yang saya harap untuk negeri Perak ni adalah lebih kepada kemajuan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, saya yakin ia akan memberi kesan juga kepada pembangunan sosial dan juga pembangunan lain juga. It lies in all of us, in what we choose to give and what we choose to carry forward, to contribute, to return, to build together. This is more than a place to earn a living. It is where life takes root and meaning is found, where we build a life for today and for generations to come. A government of the people, by the people, for the people, not just in words, but in action, in trust, in shared responsibility. And its success depends on us, on what we choose to give and what we choose to become together.